Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azra Zulaika dari kelas 6 Cendekiawan. Dan saya Safira Balkis dari kelas 6 Cendekiawan. Kami merupakan wartawan Lensa Tanja anda hari ini. Kami sekarang berada di dataran perhimpunan di mana program jalinan kasih cuci lebaran anak-anak asnaf dan yatim SK Tanjung Minyak bagi tahun 2025 akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, anda bersama saya Safira Balkis, wartawan Lensa Tanja anda. Bersama dengan saya sekarang adalah salah seorang penerima sumbangan program jalinan kasih suci lebaran yang dijalankan sebentar tadi. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri anda? Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama saya Karina Sofia binti Muhammad Hairi dari kelas 5 Cendekiawan. Saya ada beberapa soalan berkenaan majlis sebentar tadi. Boleh saya bertanya? Boleh. Soalan pertama, apakah perasaan anda setelah menerima sumbangan sempena program jalinan kasih sesuci lebaran sebentar tadi? Saya rasa amat gembira. Di sini juga saya mewakili rakan-rakan yang lain ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyumbang dan semua ahli yang terlibat dalam menjayakan program pada hari ini. Akhir sekali, pada pendapat anda, adakah program seperti program jalinan kasih sesuci lebaran sepatut diteruskan pada masa akan datang? Ya, saya rasa program ini sangat sesuai untuk dijalankan pada masa yang akan datang kerana program ini mendidik semua golongan termasuk dari golongan kanak-kanak sehingga ke dewasa untuk berkongsi rezeki kepada orang yang memerlukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anda bersama saya Azra Zulaika, wartawan Lexas Tanja anda. Sebentar tadi baru sahaja berlangsung program jalinan kasih sesuci lebaran untuk anak-anak asnaf dan yatim SK Tanjung Minyak bagi tahun 2025. Dan bersama dengan kita adalah setiausaha program itu iaitu Cikgu Nora Syikin binti Babel. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Saya ada beberapa soalan untuk Cikgu berkenaan majlis sebentar tadi. Apakah perasaan Cikgu setelah program jalinan kasih sesuci lebaran untuk anak-anak asnaf dan yatim SK Tanjung Minyak dijalankan sebentar tadi? Saya berasa sungguh gembira dan saya berasa sungguh terharu kerana murid-murid pada hari ini mereka semua hadir 100% di mana tahun lepas mereka ada di antara mereka yang tidak hadir, dan mereka sangat gembira di mana mereka dapat sumbangan daripada pihak sekolah, dan di antaranya ialah sumbangan-sumbangan daripada ibu bapa sendiri di SK Tanja ini, dan ada juga ibu bapa ataupun badan-badan NGO
NGO yang menyumbang seperti berbuka puasa. Mereka sungguh gembira pada tahun ini. Pada pendapat cikgu, apakah kepentingan program ini? Program ini sangat penting. Saya rasa semua sekolah mereka meraihkan atau mereka membuat sumbangan untuk sekolah-sekolah mereka di mana membantu golongan asnaf, anak-anak yatim supaya mereka dapat bantuan untuk membeli keperluan dan dapat merasai sedikit sebanyaklah sumbangan untuk mereka meraihkan hari raya pada tahun ini. Akhir sekali, apakah harapan cikgu setelah berlangsungnya program jalinan kasih sesuci Lebaran sebentar tadi? Harapan saya di mana ibu bapa dapat meringankan beban ibu bapa, di mana dengan ada sumbangan ini mereka boleh membeli lebih sedikit di antaranya kuih-kuih ke atau baju-baju yang mereka rasa perlu untuk diagihkan ataupun dibelikan untuk anak-anak mereka, terutama duit sumbangan itu untuk diberi kepada anak-anak mereka. Terima kasih cikgu. Sekian sahaja wawancara Lensa Setanjak bersama Setiausaha Program Jalinan Kasih Sesuci Lebaran. Sekian, terima kasih.